Assalamualaikum guys, bertemu kembali dalam channel Adi Motorrunner Vlog. Okay guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah 5 motosikal skuter yang dah masuk pasaran Malaysia pada tahun 2025. Jadi kalau kata korang nak tahu apakah 5 skuter yang dah masuk pasaran Malaysia pada tahun 2025 ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jadi sebelum apa-apa kita tengok intro ni dulu guys. Jap. Aku ada benda nak bagi tahu korang ni. Aku nak keluarkan merchandise iaitu baju t-shirt AMRV. Contoh baju dia macam ni. Jadi aku nak tanya pendapat korang. Kalau kata aku keluarkan baju ni untuk pre-order, adakah korang berminat untuk beli? Kalau kata korang berminat, aku nak tengok berapa ramai yang minat. Boleh komen kat ruangan komen di bawah. Okay guys, untuk motosikal skuter yang pertama iaitu Moda Mocha 110cc. Beberapa bulan yang lalu, M2 Motor Sdn Bhd memperkenalkan model Moda Mocha 110cc ke pasaran Malaysia. Moda Mocha 110 hadir dengan 3 pilihan warna iaitu Neon Orange, Piano Black dan Ocean Blue. Moda Mocha hadir dalam reka bentuk klasik yang menggamit nostalgia, ditambahkan pula ciri-ciri moden padanya. Moda Mocha hadir dengan ciri-ciri menarik seperti panel meter digital, brake disc hadapan, ruang penyimpanan bawah seat, full LED light dan juga monorack. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder 108cc, maximum horsepower 8 HP dan 8.5 Nm of torque. Enjin fuel injection, penyejukan udara. Untuk transmisi CVT V-Bell Drive. Untuk tangki petrol 4.8 liter dan berat kering 89 kg. Untuk harga permulaan dalam pasaran iaitu RM3,988. Okey guys, untuk motosikal skuter yang kedua iaitu Kiwi XDV 180 Evo. Pada bulan Ogos 2025 yang lalu, pihak M-Force telah melancarkan model Kiwi XDV 180 Evo ke pasaran Malaysia. XDV 180 Evo sebuah skuter gaya crossover adventure yang menampilkan reka bentuk moden dan dilengkapi teknologi terkini. XDV 180 Evo dijual dengan tanda harga permulaan iaitu RM9,388 yang sangat berbaloi. Ciri-ciri menarik seperti TFT meter 7 inci, dashcam hadapan, keyless, monorack, ruang penyimpanan bawah tempat duduk dan USD fork dan juga termasuk traction control. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder, single overhead cam, penyejukan cecair 174cc, maximum horsepower 18.2 HP dan 17.2 Nm of torque. Untuk kapasiti tangki petrol 10 liter dan berat kering 145 kg. Okey guys, untuk motosikal skuter di tempat ketiga iaitu QJ Moto AX200S. Pada bulan Mei 2025 yang lalu, pihak M-Force melancarkan model QJ Moto AX200S ke pasaran Malaysia. QJ Moto AX200S hadir memanaskan lagi perang skuter di Malaysia. Hadir dengan reka bentuk yang sporty dan sasaran enjin yang agak besar. QJ Moto AX200S dilancarkan untuk menjadi saingan kepada Yamaha NBX. QJ Moto AX200S dijual dengan tanda harga permulaan iaitu RM7,988. Ciri-ciri menarik QJ Moto AX200S iaitu digital meter berwarna, tangki petrol 10 liter, dual channel ABS, traction control, ruangan penyimpanan bawah tempat duduk, keyless dan juga full LED light. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder, single overhead cam 175cc, penyejukan cecair, maximum horsepower 17.4 HP dan 15.2 Nm of torque. Untuk berat kering 127 kg. Namun model ini ada beberapa masalah seperti radiator yang cepat overheat dan juga exhaust yang suka patah guys.
Okey guys, untuk motosikal skuter yang keempat iaitu Yamaha NVX V3 155cc VVA. Pada September 2025 yang lalu, Hong Leong Yamaha telah melancarkan NVX V3 ABS dan juga SP dengan tanda harga permulaan RM11,998 untuk ABS dan RM14,498 untuk model SP. NVX V3 hadir dengan reka bentuk yang lebih garang dan sporty menepati minat rakyat Malaysia dan juga pilihan warna yang menarik. NVX V3 memiliki butang turbo Y-shift 3 tahap iaitu low, medium dan high untuk daya pecutan dan nyah pecutan yang lebih agresif. Untuk model ABS memiliki dua pilihan warna iaitu electric yellow dan violet crush, manakala model SP dan metal red dan juga cyber blue. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder 155cc single overhead cam VVA dan penyejukan cecair. Untuk maximum horsepower 15.4 HP dan 14.2 Nm of torque. Untuk tangki petrol 5.5 liter dan juga berat kering 130 kg dan juga full LED light. Okey guys, untuk motosikal skuter yang kelima iaitu Modenas Elite 150S. September 2025 yang lalu, Modenas telah melancarkan model Elite 150S dengan tanda harga permulaan RM7,877. Elite 150S dilancarkan sempena ulang tahun Modenas yang ke-30 tahun. Elite 150S ditawarkan dalam dua pilihan warna iaitu Rivera Blue dan juga Quantum Grey. Untuk ciri menarik seperti full LED light, ruang penyimpanan bawah tempat duduk bersaiz 23 liter, digital meter berwarna dan juga back disc depan belakang dan juga sistem keyless. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder single overhead cam 149cc penyejukan cecair. Untuk maximum horsepower 14.3 HP dan juga 13.5 Nm of torque. Untuk tangki petrol 12 liter. Okey guys, jadi itulah dia tadi 5 motosikal skuter yang dah masuk pasaran Malaysia pada tahun 2025 ni. Jadi skuter yang mana menarik minat korang? Jadi korang kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan nyalakan bell loceng untuk notification video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Maukah percaya tiada punca, diganti nyawa hidup yang sengsara. Apa ikhlas semua dicuri, tak setimbang kini putar lagi. Di mata oleh emosi, anak muda terpedaya ada saksi dengki. Dia tergala yang tak ada manual diraih. Metafora berbekas di hati pertiwi, tiada asas dibatas oleh emosi. Anak muda terpedaya hak asasi dengki. Dia tergala yang tak ada maruah.